Selamat datang. Suka tak? Ya ampun. Kenapa bekas suami saya datang ke sini? Sayang, bekas isteri saya bekerja di kedai pakaian ini. Kamu selalu risau saya masih teringat-ingat dia kan? Hari ini saya akan tunjukkan rupa dia sebenarnya. Jadi kamu tak perlu risau lagi kan? Hari ini aku nak tengok bekas isteri kau. Betul ke dia macam yang kau cakap? Baiklah Edward, kita sudah bercerai. Tapi kamu masih menyusahkan saya. Aduh, habislah. Kalau dia nampak saya macam ni, hari ini dia pasti akan berbangga sangat. Hai, boleh saya tahu kalau Cik Lisa ada di sini? Saya datang untuk perkenalan. Ya ampun, kenapa calon janji temu saya datang sekarang? Ini terlalu teruk. Cik Lisa dia. Dia pergi ambil stok. Mungkin akan ambil masa yang agak lama untuk balik. Hei, bukankah ini kawan lama aku je ni? Lama tak jumpa je ni. Aku ingat masa sekolah dulu, kau memang tak pernah lupa tentang Lisa. Sayangnya, akhirnya Lisa pilih aku bukan kau. Sekarang kau dah jadi CEO, tapi pandangan kau masih di masa lalu. Dia dah jadi bekas isteri aku. Kau masih nak dia? Saya tengok pandangan kamu makin lama makin teruk. Ada Lisa yang cantik macam ni tak nak. Pilih yang macam ni jadi isteri. Namun, saya tetap berterima kasih kepada kamu kerana membantu saya mencapai sesuatu yang baik. Wanita yang berkarisma macam Lisa ni jelas sekali lebih sesuai dengan saya yang kacak, kaya dan penuh dengan keyakinan diri. Saya rasa kamu tertipu teruk dengan gambar Lisa. Saya sudah berkahwin dengan dia bertahun-tahun. Saya paling tahu bagaimana dia sebenarnya. Kalau dia dianggap Dewi berkarisma, maka semua wanita di dunia ini adalah supermodel. Kamu percaya tak? Dia sekarang bersembunyi di sudut kedai ini, tak berani keluar. Kalau kamu tak percaya, cuba telefon dia. Lisa, aku tahu siapa kamu. Saya baru teringat. Dia tak ambil stok hari ini, dia berehat di dalam kedai. Kamu tunggu sekejap, saya akan panggil dia keluar. Aduh, macam mana ni? Tengoklah rupa saya yang tak berseri ni. Bagaimana menjadi wanita anggun dan berwibawa? Tolonglah saya, ya. Mengsha, jangan risau. Saya ada lipstick esen pelembap raspberry kecil ini. Cepatlah cuba. Saya cuba. Dan ini, kamu cepat tukar. Nanti keluar. Pasti mereka terpesona. Okey. Saya mahu hadiahkan gincu ini kepada semua wanita berusia 30 tahun ke atas. Dulu, mungkin anda berusaha demi orang lain. Tetapi mulai sekarang, berusahalah demi diri sendiri. Adakah bibir anda sering kering dan gelap? Guna gincu biasa. Bibir makin kering, warna tak tahan lama, mudah luntur, terpaksa habiskan duit buat rawatan di spa, suntik atau sulam bibir yang menyakitkan. Jangan risau, gincu ini akan membuat bibir anda berkilau dan merah jambu secara semula jadi dari dalam. Tidak melekit, tidak luntur, tidak tinggalkan kesan pada galkan kesan patcawan. Hanya sapu sekali sehari, bibir terus kelihatan lebih lembut dan berseri, melembabkan secara mendalam, merawat bibir kering dan mengelupas. Formula khas dengan ekstrak bunga sakura semula jadi yang selamat dan lembut untuk bibir. Tidak seperti gincu biasa yang mengandungi pelumbung dan bahan kimia berbahaya, menyebabkan bibir semakin kering dan gelap sehingga perlu bergantung kepada gincu sepanjang masa. Jika produk ini tidak seperti yang saya katakan, anda tidak perlu beli dari saya lagi. Saya telah memperkenalkan produk ini kepada semua rakan dan keluarga saya, dan sehingga kini, tiada seorang pun yang kecewa. Malah, ibu saya juga telah meninggalkan semua gincu lamanya dan hanya guna gincu premium ini. Saya dulu pun ragu-ragu, tetapi selepas mencuba, saya sangat terkejut dengan hasilnya. Sungguh rugi kerana tidak tahu lebih awal. Harga mahal belum tentu berbaloi, tetapi jika beli yang betul, pasti berpuas hati. Tak perlu cakap banyak, anda patut cuba sendiri. Aku tahu kau bersembunyi di dalam, tak berani keluar. Keluarlah. 是在找我吗？ Wow, cantik. Kau memang penipu besar. Jom pergi. Lisa, kamu memang cantik, masih seperti dulu, wanita berkarisma. Nana, apa yang kamu bagi ini sangat berguna. Sudah tentu ini adalah lipstick esen air raspberry kecil. Ia boleh digunakan sebagai lipstick dan balm bibir. Ia melembabkan, memperbaiki faz cepat, mengembalikan kelembapan bibir, menjadikannya lebih lembut. Paling penting, ia tidak melekat pada cawan dan tidak luntur, mengelakkan situasi memalukan semasa makan atau temu janji. Tetapi kamu kata ia tahan lama, adakah ia tidak selamat? Jangan risau, ia berbeza dengan lipstick berkualiti rendah lain. Ia mengandungi ekstrak tumbuhan semula jadi gunakan dengan yakin. Ini sangat bagus, di mana beli? Masa depan saya akan beli lagi untuk Lisa. Balsam bibir mewah dari jenama Mr. Aura berpengalaman selama 5 tahun dalam industri kosmetik. Semua orang order di pautan di bawah.